Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala hadiyalah. Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang pendengar yang sudi mendengar video saya pada hari ini yang bertajuk Masuklah Kamu ke Dalam Agamamu Secara Keseluruhan. Suka saya memetik sepotong ayat Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agamamu secara keseluruhan. Apa yang dimaksudkan dengan keseluruhan ini? Adakah keseluruhan dari segi apa? Jadi keseluruhan ini bermaksud ambillah, bawalah, peganglah agamamu, bukan hanya pada ibadah semata-mata, tetapi bawalah agamamu dengan akhlakmu, dengan percakapanmu, dengan perbuatanmu, dengan sosialmu, dengan ekonomimu, jual belimu, politikmu, dan setiap apa yang kita lakukan haruslah membawa ajaran Islam. Kerana apa? Islam ini ialah syumuliyah, syumul, merangkumi segala perkara. Segala perkara telah disentuh, telah diajarkan di dalam Islam. Maka ambillah, peganglah secara semuanya, secara kafah, secara keseluruhan. Janganlah kita memilih mahu yang ini, ambil hukum ni, tinggalkan hukum itu. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana Islam ini ajaran yang syumuliyah. Islam memegang kepada semua perkara. Apa sahaja persoalan, Islam ada jawapannya. Jadi, janganlah kita hanya Islam pada sekadar ibadah kita. Solat kita, puasa kita nampak seolah-olah Islam. Tetapi apabila melihat kepada pemakaian kita, Allahu Rabbi, mana pergi penampilan Islam kita? Mana pergi penampilannya Islam mahukan kita bawa? Mana pergi sudah hilang segala akhlak Islam, mencarut, mengumpat. Ini tidak diajar dalam Islam. Jadinya kita masuklah, kita bawalah Islam itu dengan sesungguh-sungguhnya, bawalah dia secara keseluruhannya. Dan pastinya tak kala kita mahu membawa Islam, pangkat-pangkat tingkatan kita berbeza. Pastinya tingkatan kita dengan guru kita, ustaz kita, asatizah kita pastinya berbeza. Kerana keimanan kita yazid wa yanqus. Keimanan kita ini tinggi, turun dan naik, turun dan naik, turun dan naik, sentiasa turun dan naik. Tetapi perlu ada satu keazaman, satu tekad untuk aku menjadi lebih baik daripada semalam. Umat Islam mesti lebih baik hari ini daripada semalam. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Tidak boleh hari ini lebih buruk daripada semalam. Tidak boleh. Umat Islam mesti percaya. Umat Islam mesti membawa seluruh agama Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Janganlah kita bimbang tentang rezeki kita tak kala kita berjual beli tanpa riba. Kita risau, macam mana aku nak untung banyak kalau tanpa riba? Sedangkan apa yang Allah ajar itulah yang terbaik. Rezekimu sudah ditulis oleh Allah dan tidak ada orang lain yang bisa mengambil rezekimu walau sekecil zarah. Kerana tak kala rezeki itu ditulis atas namamu, maka rezeki itu hanya milikmu seorang. Jadi jangan kita risau. Jangan kita risau. Kalau aku pakai tudung labu, tak cantiklah aku. Kalau aku pakai baju labu, tak cantiklah aku. Jangan risau saudara-saudari sekalian. Kerana kecantikan itu hanyalah lahiriah, apa yang nampak di luar. Tetapi kecantikan yang utama yang Allah nilai itu ialah kecantikan di dalam. Dan sesungguhnya, sungguh cantik, sungguh moleknya saat wanita itu melabuhkan tudungnya, melabuhkan pakaiannya. Bertatihlah satu persatu, bertekadlah menjadi lebih baik. Mungkin kita rasa susahnya nak berubah menjadi lebih baik, susahnya nak mengambil Islam secara keseluruhan. Tetapi ingatlah kembali, dulu saat kita kecil, ingin belajar berjalan, kita bertatih satu langkah demi satu langkah. Begitu juga dalam Islam, begitu juga dalam kehidupan kita. Bertatihlah satu persatu. Mula-mula belajarlah menutup aurat. Tutuplah dada, labuhkan sedikit, dan labuhkan sedikit. Lama-lama kita akan rasa terbiasa dan malu saat tudung kita tersingkap. Kita akan rasa malu saat akhlak kita buruk. Kita akan rasa malu saat kita mengumpat orang lain. Kita akan rasa malu, kita akan rasa berdosa saat keluar carutan daripada mulut kita. Inilah ya tuan-tuan, puan-puan yang saya rahmati kerana Allah SWT. Kepada sahabat-sahabat saya,
pastinya nasihat ini lebih-lebih lagi untuk diri saya sendiri. Tetapi ingatlah, saya berpesan kepada semua bahawa Islam ini tidak pernah menyusahkan sesiapa pun. Islam ini malah memudahkan kita. Islam ini malah mengindahkan perbuatan kita. Malahan mengindahkan cantik moleknya diri kita. Kerana apa? Kerana apabila kita cantik ditambah dengan akhlak Al-Quran, ditambah dengan adab-adab yang diajar oleh Islam, maka jadilah kita manusia yang paling indah dilihat, bukan saja di bumi tetapi juga di langit. Biarlah kita tidak disebut di bumi tetapi di langit nama kita disebut-sebut kerana keinginan kita untuk melakukan kebaikan. Sama-sama kita islah diri kita, sama-sama kita perbaiki diri kita. Masuklah Islam secara keseluruhan, masuklah Islam secara keseluruhan, masuklah Islam secara keseluruhan. Bawalah Islam, nama Islam, perbuatan kita menunjukkan kita sebagai orang Islam, ibadah kita menunjukkan kita sebagai orang Islam, dan perbuatan kita serta apa juga yang kita lakukan, kita cakapkan, kita perbuatkan menampakkan kita sebagai seorang Muslim. Ya, jadi sama-sama kita perbaiki diri kita. Wabillahi taufiq.